Dan kalau korang nak dapat hadiah yang lebih mahal ya, yang harganya ribu raban sampai ratusan ribu, daripada jam tangan sampailah kereta mewah, supercar dan sebagainya, itu korang kena pandai untuk mengumpul AP. AP ni ialah achievement point ya. Achievement point ini kita akan beri boleh ditebus ya bila korang layak mendapat AP yang cukup, yang dipanggil sebagai GAD, Golden Achievement Reward, G1 sampai G8. G8 tu yang supercar. Setakat ni ramai yang sangat yang dah tebus, yang dah dapat jam tangan, laptop, beg tangan branded, iPhone, percutian ke luar negara termasuk umrah, emas, kereta sedan, lepas itu kereta mewah ya. Dah ramai dah tebus ya. Kalau kereta mewah ni setakat ni ada 7 orang yang dah layak. Yang lain-lain tu dah ramai sangat lah. Jadi ini peluang yang terbaik ya, bagaimana korang dah lah boleh menjana duit yang banyak tadi kan ditunjukkan kan. Dalam masa yang sama juga dapat reward, dapat hadiah-hadiah free ya, gratis ini daripada BioRich. Dengan satu benda je, iaitu kita kempen orang ramai bertukar daripada gula pasir yang mudarat racun putih itu kepada gula O yang rasa mananya sedap, sehat, selamat serta halal.